kita, bagi saya, tidak akan tercapai tanpa pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebijak mana kita merangka sesuatu, sebaik mana strategi kita tidak akan berjaya tanpa pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, jika Allah menolongmu, tidak akan ada sesiapa yang dapat mengalahkan. Ini janji Allah. Tetapi persoalannya sekarang, macam mana kita nak dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Muhammad ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, nescaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Tuhan berjanji, jika kita tolong agama Allah, Allah akan menolong kita dan meneguhkan kedudukannya. Jadi kalau kita nak pertolongan Allah, kita kena tolong agama Allah dulu, tuan-tuan. Sebab itu saya menyeru kepada semua perwakilan UMNO yang berada di dalam dewan ini, sama-sama kita mengimarahkan masjid-masjid kita, sama-sama kita semarakkan subuh di setiap pelusuk negeri itu.